Mak saya dia nak merahan ni. So kita nak dengar perkongsian daripada mak saya. Pengguna Alora Sauce. Kemudian lepas dah dapat manfaat pakai Alora Sauce, dia stok Alora Pen. Okey, jom kita dengar Sebelum ni mak sakit apa? Sebab apa mak pakai stokin tu? So mak pakai stokin berapa, tumi-tumi mak jalan pun tak selesa kan. Lepas tu jalan pun terjengkit-jengkit. Sejak mak pakai stokin ni, alhamdulillah selesa pakai. Mak pun jalan laju, tak terjengkit lagi. Lepas tu mak cuba pakai seluar. Mak semayang pun, duduk pun tak. Tapi solat duduk kan? Sebelum ni mak solat duduk. Tak bersih. Sekarang alhamdulillah lah, boleh solat macam biasa, tak sakit. Sebelum ni sakit solat dekat kursi tu sebab apa? Sakit lutut? Sakit lutut lah. Daripada atas paha sampai ke bawah. Sekarang sejak mak pakai seluar tu, alhamdulillah lah. Dah berapa bulan dah pakai seluar tu? 2 bulan lah mak pakai. Dekat 2 bulan dah kan? Dekat 2 bulan lah. Selesa lah mak ibadat pun. Dah selesa. Okey. So sekarang ni bila dah pergi umrah, bila dah nak pergi menunaikan ibadah umrah ni, kita dah selesa lah sebab bila dapat tengok mak boleh solat seperti biasa. Bila nak berukuk ataupun nak sujud kan. Okey, terima kasih atas perkongsian ni.